Macam mana saya nak puasa, perut senang kembung dan mudah sakit badan bila lambat makan? Secara umumnya, anda boleh berpuasa sebenarnya. Cuma anda kena buat dua benda ni. Kalau anda buat betul-betul, insya-Allah daripada tak boleh puasa, anda akan boleh puasa. Kalau anda lambat makan, perut jadi kembung, badan jadi sakit, sebenarnya anda sudah ada masalah di bahagian perut dan usus. Anda kena fokus untuk sihatkan bahagian ni. InsyaAllah anda akan boleh puasa. Apakah tanda anda sudah ada masalah perut dan usus? Tandanya badan banyak angin, kerap sendawa, kerap sakit belakang, kerap lenguh pinggang, kembung perut tanpa sebab yang jelas. Kalau anda ada ciri-ciri ni, kemungkinan besar anda memang dah ada masalah perut dan usus, cuma anda tak perasan je. Untuk baiki perut dan usus, anda kena baiki balik pemakanan. Elak dulu minuman berkafein. Elakkan makanan bergandum seperti roti, kuih muih, biskut. Elakkan juga makanan proses seperti sausage, hotdog, nugget dan seumpamanya. Makanan macam ni, kalau anda kerap makan, badan memang akan mudah sakit. Masalah kembung takkan hilang. Anda mungkin takkan boleh puasa sampai bila-bila kalau tak jaga. Nombor 2, anda boleh gunakan halia lampoyang RG. Dalam ni ada herba yang dapat bantu tolak angin dalam badan, redakan keradangan di bahagian perut dan usus. Bila angin dapat dikeluarkan, sakit badan akan makin berkurang. Yang kedua, dia dapat baiki perut dan usus, yang mana itulah punca angin dan juga punca anda susah nak berpuasa. Saya akan bagi percuma buku tips pemulihan masalah angin. Dalam ni saya tuliskan apakah makanan yang sensitif yang anda kena elak untuk cepatkan pemulihan. Saya kongsikan apakah makanan yang sesuai untuk pesakit angin, radang dalam badan. Saya kongsikan juga apakah tabiat yang anda kena ubah untuk sihat lebih lama. Kalau nak dapatkan halia lampoyang RG, jangan dapatkan di TikTok Shop, Shopee, Lazada dan apa saja platform lain. Dapatkan hanya di Facebook yang ada tulis sponsor saja. Yang ni original. Yang original anda akan dapat dalam kotak, ada dibungkus dengan plastik kemas dan di bawahnya ada stiker hologram. Kalau nak dapatkan halia lampoyang RG dan juga buku tips pemulihan masalah angin, klik link di bawah, dapatkan set combo. Saya akan beri harga diskaun. Klik sekarang.